almari 2 pintu tak nak besar. Ni almari baju 700. Ni item ke-7 geng. Wash. So yang ini almari sudut 900. Alamak. Yang sebelah dia ni 600. Item ke-6 pula. Dia packagekan dengan set Cobra geng. Set 3211 siap meja RM1,899. Kita packagekan pula dengan debit item ke-10. Item ke-10. Siap cushion 900. Wash. Ni yang tebal punya. Oh, ini tak banyak, best. Ada cushion. Kurang lagi RM1,399. Ada stok. Full set dekat gudang Bos Ijan. Siap meja. Ni 3 lebih. Kerusi siap ada. Berapa tu? Itu dia. Baldu. Baldu. Full set siap 3 meja RM2,799. Alamak. So yang sebelahnya pula geng, ni jangan tak tengok, jangan tak ambil. Jangan tak tengok, jangan tak ambil Haji. Ni material dia mahal. Alamak. Macam pun baru jual satu tadi kat belakang. So RM2,999 untuk full set. Korang tengok 3, 2, 1, 1 siap meja. Tengok tu, bos yang baru jual satu, tinggal delivery geng. Dan juga ni. Ada lagi. 1,200 untuk meja makan, 6 kerusi. So kalau korang tengok video ni, papan korang datang sendiri tengok dulu barang. Jangan layan orang buat online ke apa segala muka Boy Ijan. Tak ada geng. Bos Ijan dah sangat lama jual secara walk-in dekat gudang Bos Ijan. No online apa segala geng. So tengok video ni, korang boleh tengok sendiri ada ke tak ada barangnya apa segala. Datang je ke gudang Bos Ijan. Okay. Pastikan jangan tengok video ni selepas sebulan. So pastikan biasa tengok live Bos Ijan. So korang tahu bila Boy Ijan live dan bila barang tu ada, supaya korang boleh tengok bila tarikhnya. Kalau tengok video Boy Ijan pun tengok tarikhnya, okey? Tengok tarikh dulu, baru tengok ada ke tak ada barangnya. Tengok live Boy Ijan, nanti biasa nampak dalam live Boy Ijan. Okey, itu saja. Buat.